Ni dah ready pun nak rakam ni. Dah. Ni first time kita dapat rumah apa macam end-lot tau. Tu Ha, lah. tengok rumah ni end-lot. Satu rumah ni dah full reno. Besar parking dia. Besar parking dia. Kita start daripada carport dulu lah. Bahagian sini kita dulu. Okay, Apis kat sini kot. Mu kat situ Okey, Okay, sini. kita starting dekat sini. Bahagian carport. Dah Apis dah bebe-bebe. Kita macam biasa masuk dalam. Tengok Mut. Ruang tamu dia agak memanjang, dapat luas. Rumah ni 4 bilik, 2 bilik air. Ni ruang tamu dia. Panjang Kita review ruang tamu dulu. Lepas tu kita review 2 bilik ni. Tengok. Sini. Okay. Ni bilik pertama, ada bilik air kat. Apis kat sini lah nanti Mut shoot Mut just gerak-gerak macam gitu je. Ni master bedroom ke habis? Tak pasti ni master bedroom ke tak, tapi dia ada bilik air. Bilik air yang tak berkongsi dengan orang luar. Ini tak bilik kedua dia. Tengok luas. Ni toilet dia ni kan? Ni kita makan ruang sikit lah. Okay, shoot kat sini lah. Mut kat situ je biasa. Apis cakap-cakap, Mut pandai main kamera. Macam biasa je. Okay, ni ruang tamu dia, kita dah bahagian bilik kedua. Kita masuk dining area dia. Okay, kita shoot Besar dining area dia. dining area dia, dapur besar, agak besar. Memanjang. Kita shoot dining area dia. Lepas tu kita shoot bahagian bilik ketiga dia. Sini. Nampak agak luas agak bilik ketiga dia. Bilik ketiga dah. Lepas bilik ketiga kita shoot dekat bahagian bilik keempat lah. Saya masuk kitchen dulu. Kita masuk bahagian bilik keempat dulu. Jadi bilik keempat. Okay? Mau okey Okey. Tak apa, Mut dah pro. Apis tahu Mut dah boleh. Okay, bahagian bilik keempat. Kita review bahagian keluasan dapur dia, kitchen dia. Mut kat situ Okey, sini lah. Mut dah pandai dah. Pandai sekarang, okey. Kat sini. Lepas tu kat sini pula. Bahagian laundry area dia dan bahagian toilet kedua dia. Lepas tu nak call to action kat bahagian ruang tamu kot. Ataupun kat parking lah. Kat ruang tamu lah. Ruang tamu. Ruang tamu. Okey, dah ready. Ready. Jom review.